Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Pada video kali ini saya nak sambung sikit lah tentang apakah isu-isu panas dari sudut nasional ataupun makro yang boleh mengubah arus dana kepada pilihan raya di Johor ini, dan mungkin juga di pada PRU ataupun pilihan raya umum lah, pada bila-bila masa yang akan dicadangkan nanti. Jadi apakah isu-isu yang boleh membakar semangat orang? Yang pertama saya nampak isu On Hafiz yang dengan sombong berkata bahawa dia sanggup dia sanggup menolak jawatan Menteri Besar. Belum menang lagi tapi dia sanggup tolak kalau nak kena duduk semeja dengan DAP. Ini menunjukkan seolah-olah seperti satu kenyataan berbaur perkauman, walaupun On Hafiz menafikannya, dan Wee Ka Siong pun menempel kata ya ini bukannya racism, sebab satu Barisan Nasional kan ada MCA dan sebagainya, dan On Hafiz terus nak kena tambah-tambah, kata dia dapat macam-macam pada orang Cina dan sebagainya. Tapi kita tahulah UMNO ni Akmal Saleh, kita semua bukan bodoh kan. Jadi kalau cara you cakap tu tak payah beralah dan sebagainya, kita fahamlah maksud tersirat tu. Jadi di situ saya rasa memberi suatu point besar kepada DAP, yang mana mungkin pada sebelum itu adalah juga perkara yang tidak popular dengan DAP, sebab kononnya dia tak terlalu lantang bersuara. Saya selalu kata dia nak lantang macam mana, dia dah jadi kerajaan. Ini kena cara yang lain. Jadi ada juga orang-orang bukan Melayu ni, saya pun susah juga nak bercakap. Mereka seolah-olah nak melantang macam Akmal Saleh. Kalau you tak lantang, maknanya you tak buat kerja. Dia kata orang macam ni susah lah. Kalau kita kerja mana-mana, kita tak boleh nak lantang dengan bos kita walaupun kita tak suka dan sebagainya. Jadi ini mungkin jadi satu isu yang besar yang boleh membuat atau membakar semangat orang-orang bukan Melayu untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional. Jadi isu yang kedua pula adalah statement daripada Hadi Awang. Jadi Hadi Awang ni dia kata kita kena mempertahankan kepimpinan atau kerajaan Melayu Islam. Jadi dia kata macam tu. Bila dia kata macam tu, saya pun menyoal, dekat Johor ni ada 40% orang bukan Islam. Nak campak mana mereka ni? Kalau kamu kata bahawa hanya kerajaan Melayu Islam saja yang valid ataupun boleh memberi suatu kesempurnaan kepada Johor, maka ini adalah suatu perpisahan dari sudut konsep bangsa Johor, yang mana Sultan Ibrahim sendiri telah mengatakan bahawa kesemua kaum telah bermain peranan untuk membina negara tersebut. Sama juga dengan Malaysia, semua kaum telah bermain peranan untuk membina negara Malaysia. Ya betul lah, tanah Melayu tu orang Melayu punya seketika, sebab sebelum tu orang asli ataupun orang Majapahit atau Sriwijaya tu, itu kita kena faham juga. Jadi orang Melayu ni mungkin tak berapa lama sangat, tetapi yalah itu tanah Melayu. Kemudian jadi tanah orang putih. Dan lepas itu tanah semua kaum, sebab dia jadi Malaysia. Jadi di sini dikatakan hanya kuasa Melayu dan Islam saja patut menjadi government. Ini pun menjadi satu ketakutan lah kepada orang bukan Melayu. Dan ia mungkin menyuntik semangat untuk mengundi Pakatan Harapan, sebab antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, siapa yang lebih Melayunya? Semua orang pun tahu bahawa Perikatan Nasional ni dengan Barisan Nasional lebih kurang je, dia terlalu dominasi Melayu Islam.
Kalau UMNO dia Melayu dominasi. Kalau Perikatan Nasional dia Islam konservatif, bukan Islam betul sangat pun bagi saya. Dia Islam konservatif ala Hadi Awang. Semua dia punya ikut pada dekat situ. So di sinilah yang kita terlihat bahawa ia boleh menjadi suatu yang mengubah arus pemikiran pengundi-pengundi terutama yang bukan Melayu. Yang ini juga satu perkara yang menjadi satu isu besar juga adalah apabila Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa kalau kamu Melayu, kamu patutlah seelok-eloknya undi orang Melayu juga. Apa nak jadi dengan negara kita apabila seorang bekas Perdana Menteri cakap macam tu? Saya pun tak tahulah. Patutnya Perdana Menteri ni bapa kepada semua kaum. Jadi kalau dikatakan nak kena ada kerajaan Melayu Islam, nak kena undi Melayu saja, jadi adakah orang bukan Melayu ni semua musuh kita ke tuan? Anak saya keempat-empat orang bekerja dengan company-company yang bukan Melayu. Jadi dosa ke mereka? Saya sendiri pun bekerja dengan company yang diasaskan oleh orang bukan Melayu yang baik. Kawan saya tolong macam-macam, saya pun bantu dia. Dia pun suka benda-benda yang saya buat dan sebagainya. Kita sama saling bantu-membantu. Kita tak boleh hidup sendirian. Orang bukan Melayu pun tak boleh hidup tanpa orang Melayu. Orang Melayu pun tak boleh hidup dengan tanpa dengan orang bukan Melayu. Sama ada orang Sabah ke Sarawak ke, yang Dayak, Kadazan dan sebagainya. Saya mempunyai ramai kawan dari pelbagai kaum. Jadi itu jadi satu persoalan yang boleh mengubah juga arus pemikiran pengundi. Akhir sekali adalah apa yang disebut oleh anak Najib Tun Razak, iaitu kalau Barisan Nasional menang besar, maka peluang untuk bapaknya diberi pengampunan adalah cukup baik. Tuan-tuan, saya tak fahamlah kenapa ada orang kata kalau Najib tu diberi ampun, maka dia akan resign daripada kabinet. Sama juga saya tak faham, kalau parti menang besar, maka orang ni boleh diberi pengampunan. Sefaham saya, pengampunan ni kita petition keluarga ataupun pihak ketiga boleh petition untuk minta Agong consider untuk beri keampunan, dan ia bergantung kepada Agong serta lembaga pengampunan. Kita tak boleh tahu apa perbincangan antara Agong dan lembaga pengampunan. Tak sepatutnya keluar apa-apa minit yang boleh kita tengok, sebab ini dalam perlembagaan kita adalah discretionary power. Ada juga lawyer yang kata tak boleh, Agong kena ikut lembaga. Ada pula kata dah, Agong is Agong, dia nak ikut, dia tak ikut, dia punya pasal. Yang bagi saya, kita mana tahu dia nak ikut ke tak ikut, sebab we are not part of the discussion. Jadi banyak yang marah, ada yang suka dan sebagainya. Bagi saya this is irrelevant. Ini bab Agong dan lembaga, ini bahagian perlembagaan, dan akhir sekali macam semua kita kena jawab dekat akhirat tu, saya dah terima. Jadi apa-apa berlaku pun, itu yang saya kata bahawa ia adalah satu keputusan discretionary power, dan kita tidak bolehlah nak mengugut dengan populariti ke, dengan nak letak jawatan ke, semua ni mengarut lah. Jadi apabila dikatakan bahawa seolah-olahnya kalau menang Barisan Nasional, Najib pun boleh diberi pengampunan, lagi banyak orang tak suka Barisan Nasional, sebab kemungkinan besar dah keluar pun yang kata kalau pangkah Barisan Nasional, selalunya dia pangkah Barisan Nasional, tapi bawah tu kata Najib akan diberi pengampunan. Jadi itu boleh menjadi satu masalah yang besar kepada Barisan Nasional, dan apabila PAS pun tumpang sekaki, maka dia pun satu hal jugalah. Entahlah, silat-silat akhir bulan Pakatan Harapan boleh buat kerajaan dengan Bersatu, mana tahu kan. Bersatu dulu keluar dari Pakatan Harapan, masuk balik. Sama juga dengan PAS dulu bercerai dengan UMNO, masuk balik, kahwin balik, rujuk.
Jadi pelbagai kemungkinan boleh berlaku kerana ada hot button issues yang dibawa seperti dekat peringkat nasional. Sama-samalah kita tengok hasilnya nanti pada hujung hari 11 hari bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.